Assalamualaikum, saya Aim dari Zela Auto. Hari ni ada sebuah saga FLX datang mengadu kat kita, kereta susah hidup. Untuk kes macam ni, kita akan cek pertama voltage bateri. Kena tengok lah dia punya voltage. Kita buka lampu, buka signal, buka aircon. Yang kedua, kita akan cek mampatan conversion. Menggunakan alat ni, conversion test. Okey. Yang ketiga, kita akan cek api, spark plug. Keempat, kita akan cek bahagian petrol, iaitu bahagian minyak. Lepas kita dah cek voltage bateri, alhamdulillah okey, normal. Lepas tu kita dah cek mampatan, alhamdulillah juga masih dalam bacaan yang sama, 4 piston. Lepas tu kita dah cek dia punya bacaan api, semua cantik, sempurna. Bila kita cek bahagian petrol di injektor ni, dia punya pressure spray dia tu kurang kuat. Cara untuk cek menggunakan kotak macam ni. Tapi sebelum nak cek tu, pastikan soket coil ni kita cabut. Kalau tak, boleh mudah terbakar. Kenapa kita kena cek sini? Sebab pressure daripada fuel pump bagi dekat injektor ni kurang kuat. Semua tak sama, so tak cantik bila kita start tu. Lepas kita dah cek injector nozzle ni, kita akan cek fuel filter. Saga FLX ni dia ada fuel filter. Ni fuel filter dia. Cara untuk kita cek fuel filter ni, kita ketuk. Okay, tengok, hitam, kotor. Ni juga boleh menyebabkan kereta susah nak hidup. Okey, kedudukan fuel filter dia berada di sini. Betul-betul sebelah tangki minyak. Fuel filter ni depan belakang boleh masuk. Jangan salah pasang, ada tulisan dan anak panah. Selepas kita dah cek fuel filter tu, kita akan cek juga fuel pump untuk pastikan pressure minyak yang dia bagi dalam keadaan kuat. Kedudukan dia dari mana? Di seat belakang. Kita buka seat, dia berada di sini. Okey. Okey. Ni fuel filter baru Kalau ikutkan yang lama, bulatan dia sampai sini saja. Bila kita dah tukar fuel filter, dia punya panjang. Di bahagian sini sampai sini. Jadi bermakna fuel pump okey. Tukar fuel filter bersih, baru pressure bagi dekat injektor cukup. Okey, kita dah siap pasang fuel filter baru. Okey, sebelum kita nak start tu, pastikan minyak daripada fuel pump cukup dekat fuel filter. Cara dia, kita on kunci 5 kali. Lepas tu baru kita start. Okey, kita pun dah siap pasang. Alhamdulillah, kereta boleh start. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.